Jadi yang pentingnya bagi saya nak sebut di sini ialah bila kerajaan memberikan peruntukan grant sama ada kepada PPK ataupun kepada individu, kepada ahli peladang ataupun kepada usahawan-usahawan yang terdiri daripada ahli peladang, yang penting sekarang ni ialah kita nak mempertingkatkan hasil yang perlu dikeluarkan daripada apa sekalipun kerja yang kita buat, sama ada padi ataupun apa-apa tanaman ataupun apa-apa ternakan atau apa sahajalah yang kita buat, lembu, ayam, kambing dan sebagainya, supaya dapat ditingkatkan